Ada drone haram ceroboh pusat latihan pasukan Korea Selatan dekat Mexico. Pukul 9 pagi esok akan ada perlawanan yang amat-amat penting antara Korea Selatan dan juga Mexico selaku tuan rumah, yang mana perlawanan ni akan menentukan mana satu pasukan yang berjaya untuk mengesahkan slot diorang yang paling awal ke round of 32. Menjelang perlawanan ni, pasukan Korea Selatan memang betul-betul mengetatkan diorang punya security. Benda ni menyebabkan ada beberapa drone haram yang melintasi pusat latihan Korea Selatan, yang mana menyebabkan pasukan Korea Selatan rasa tak selesa lah. Kita buang isu luar padang, aku rasa ini merupakan satu perlawanan yang menarik. Tuan rumah Mexico mesti pulun habis untuk layak dengan selamat, manakala Korea Selatan pada aku berada dalam form yang agak baik. Beberapa pemain yang aku rasa ini adalah last World Cup diorang berikan yang terbaik, contohnya macam Hwang In-bom dan juga Son Heung-min. Untuk game awal pagi esok, aku sokong pasukan daripada Asia, Korea Selatan, yang mana diorang akan berjaya untuk menewaskan Mexico dengan result 2-1. Agak safe, tapi aku rasa itu adalah result yang paling relevan pada aku. So, korang rasa untuk game pagi esok siapa yang akan menang? Korea Selatan ataupun Mexico? Drop korang punya komen, aku nak tengok berapa kosong korang rasa.